Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini cikgu akan menyambung sesi pembelajaran kita Sains Tingkatan 3 Bab 2 Respirasi. Standard kandungan ialah 2.4 adaptasi dalam sistem respirasi. Manakala standard pembelajarannya pula ialah 2.4.1 iaitu mewajarkan bagaimana sistem respirasi beradaptasi dalam situasi berbeza. Fokus kita pada hari ini ialah sistem respirasi ikan. Kita tahu ikan adalah organisme yang hidup di dalam air. Terdapat pelbagai jenis ikan yang hidup di dalam air. Antaranya ialah ikan laga, ikan bawal, ikan keli dan ikan keembung. Ikan lumba-lumba dan ikan paus ini ialah bukan kita kelaskan sebagai ikan. Ia dikelaskan sebagai mamalia kerana sistem respirasinya menggunakan paru-paru. Sistem respirasi ikan paus dan ikan lumba-lumba menggunakan paru-paru. Ikan selain daripada ikan paus dan ikan lumba-lumba, sistem respirasinya menggunakan insang. Cikgu ulang, struktur respirasi ikan ialah insang. Mari kita lihat di manakah kedudukan insang pada ikan. Insang berada pada bahagian kepala ikan. Insang dilindungi oleh struktur yang dinamakan operculum. Komponen struktur insang. Insang terdiri daripada lengkung insang dan filamen. Setiap insang terdiri daripada dua baris filamen yang halus. Setiap insang terdiri daripada dua baris filamen yang halus dan disokong oleh struktur lengkungan yang bertulang dipanggil lengkung insang. Pada filamen yang halus ini mempunyai banyak unjuran yang nipis dan pipih yang dikenali sebagai lamela. Lamela strukturnya nipis, pipih dan kaya dengan kapilari darah. Pada lamela inilah pertukaran gas respirasi berlaku. Ikan memperoleh oksigen dan menyingkirkan gas karbon dioksida. Seterusnya ialah adaptasi insang untuk meningkatkan kecekapan pertukaran gas di dalam air. Yang pertama, pada insang terdapat filamen dan lamela yang banyak. Ini akan memberikan jumlah luas permukaan yang besar bagi proses pertukaran gas yang cekap. Pada insang terdapat filamen dan lamela yang banyak. Yang kedua, adaptasi yang kedua. Membran lamela insang adalah nipis bagi memudahkan peresapan gas respirasi. Ketiga, lamela insang mempunyai banyak jaringan kapilari darah bagi membolehkan pengangkutan gas berlaku. Dan yang keempat, filamen insang sentiasa dikelilingi oleh air bagi memudahkan keterlarutan gas-gas respirasi. Kesimpulannya di sini ialah struktur respirasi ikan adalah insang. Insang terdiri daripada barisan filamen yang banyak dan pada insang terdapat banyak unjuran yang nipis dan pipis yang dipanggil lamela. Sekian dari cikgu. Terima kasih. Jumpa lagi.